Lah, nak skip dah ke? Sehari Allah bagi dekat kita 24 jam bersamaan dengan 1440 minit. Boleh tak saya nak ambil 3 minit je untuk ceritakan tentang kebesaran Allah melalui satu kisah, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Episod 14, Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa ni tuan-tuan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Yang keberapa tuan-tuan? Yang ke-14. Untuk pengetahuan semua, Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap direct dengan Nabi Musa tanpa perantaraan. Macam Nabi-Nabi lain ada perantaraan kan? Melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa tak. Nabi Musa, dia boleh bercakap direct dengan Allah. Dan semua orang tahu Nabi Musa dia ada satu tongkat. Tongkat dia boleh berubah jadi ular. Suatu hari Nabi Musa tengah duduk di satu tempat tu, tengah beristirahat. Tiba-tiba Allah Ta'ala tanya dekat Nabi Musa, "Hai Musa, apa yang ada dekat tangan kamu sekarang?" Nabi Musa pun jawab, "Ada tongkat ya Allah." Allah Ta'ala kata, "Campak tongkat kamu sekarang." Nabi Musa campak sahaja, tiba-tiba berubah tongkat tu jadi ular. Nabi Musa takut. Allah Ta'ala kata, "Hai Musa, jangan takut. Sentuh balik kepala ular tadi tu." Bila Nabi Musa sentuh balik kepala ular, ular tu berubah balik jadi tongkat Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala kata, "Wahai Musa, pergi jumpa Fir'aun. Dia dah keterlaluan sangat ni." Nabi Musa ambil tongkat dia pun pergilah jumpa Fir'aun. Bila Nabi Musa jumpa saja Fir'aun, tuan-tuan jangan lupa, sewaktu Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, Fir'aun kata kepada Nabi Musa, ni kita buat dialog lah bagi semua orang faham lah. Kata Fir'aun dekat Nabi Musa, "Sampai hati kau buat macam ni kat aku Musa, sedangkan aku ini kan bapa kamu wahai Musa. Aku bagi kamu makan, aku bagi kamu pakaian, aku bagi kamu tempat tinggal, sedangkan kau Musa datang ke istana aku tanpa diundang wahai Musa." Kenapa pula Fir'aun cakap macam tu? Sejak bila Nabi Musa jadi anak Fir'aun? Oh, jangan lupa tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi Musa adalah anak angkat Fir'aun. Sebab itulah bila Nabi Musa dengar Fir'aun kata, "Kau datang tanpa diundang," Nabi Musa jawab balik dekat Fir'aun. "Fir'aun, cakap elok-elok sikit. Siapa yang jemput siapa sekarang? Aku datang tanpa diundang ataupun kau yang jemput aku wahai Fir'aun?" Kata Fir'aun kepada Nabi Musa, "Aku nampak dengan mata aku sendiri kau masuk melalui sungai istana aku dan isteri aku ambil kamu. Kau datang tanpa diundang wahai Musa." Bila Nabi Musa dengar saja Fir'aun cakap macam tu, terus Nabi Musa cakap dekat Fir'aun, "Sebenarnya kau yang jemput aku datang ke sini." Kata Fir'aun, "Apa buktinya?" "Buktinya ialah mulut kau. Kalau kau tak keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki yang baru lahir, mak aku takkan rasa takut dan mak aku takkan layarkan aku dalam sungai. Disebabkan mulut kau Fir'aun, kau kata bunuh semua anak lelaki, mak aku takut, mak aku layarkan aku. Kalau kau tak cakap macam tu, aku takkan sampai ke sini." Cerita dia macam ni tuan-tuan. Fir'aun ada mimpi satu bola daripada Bani Israel, bola api, datang kena kerajaan dia. Dia cerita dekat Pak Nujum ahli sihir dia. Ahli sihir dia kata, akan ada seorang budak lelaki daripada Bani Israel akan musnahkan kerajaan tuanku. Budak tu budak lelaki. Bila dengar macam tu, dia kata bunuh semua anak lelaki. Jadi berita tu sampai dekat mak Nabi Musa. Sebab tu bila mak Nabi Musa lahirkan Nabi Musa, mak Nabi Musa layarkan melalui sungai. Tiba-tiba masuk bawah istana Fir'aun. Fir'aun ketika itu dia diuji, dia tak ada anak. Bila tak ada anak, tiba-tiba isteri Nabi Musa nampak Nabi Musa masuk melalui sungai. Orang perempuan bila dia tengok budak kecil, dia suka, dia sayang. Dia terus ambil Nabi Musa. Tiba-tiba Fir'aun tanya, "Lelaki ke perempuan?" Isteri dia kata, "Lelaki." "Bunuh budak ni sekarang." Kata isteri Fir'aun kepada Fir'aun, "Huwa, budak ni, baby ni, qurratu aini walak." Dia ni penyejuk mata aku dan penyejuk mata kau Fir'aun. Kita tak ada anak Fir'aun. Kita jaga dia sama-sama budak ni. Apa jawab Fir'aun bila isteri dia cakap macam tu? Fir'aun kata, "Okeylah, jaga dia elok-elok." Pengajaran yang pertama apa kat sini? Fir'aun yang bunuh ramai budak lelaki ketika itu, yang mengaku diri dia Tuhan, yang bunuh siapa yang tak ikut dia, sampai setan pun boleh pengsan bila dengar kata aku adalah Tuhan. Setan dengar macam tu terus pengsan. Fir'aun yang hebat macam tu pun takut dengan bini dia. Dengar cakap bini dia, maknanya dia takut jugalah dengan bini dia, betul tak? Kita bukan Fir'aun, Firdaus. Faris nama. Fahmi, bukan Fir'aun. Lagilah dengar cakap bini kita, betul tak? Alam lawak aja tuan-tuan. Ada, tak yang tu rahsia kita. Bukan takut, hormat. Okey, kita sambung balik cerita kita. Bila Nabi Musa jawab macam tu, "Kau yang jemput aku datang ke sini," Fir'aun tak boleh jawab. Bila Fir'aun tak boleh jawab, dia kata apa? "Ahli sihir, datang sini segera." Cerita ni ada dalam surah Toha, tuan-tuan boleh tengok. Tak silap saya ayat yang ke-60, tuan-tuan boleh tengok nanti lah.
Ahli sihir datang sini semua. Lawan dengan Musa. Siapa yang berjaya mengalahkan Musa, aku akan angkat dia jadi orang kanan aku. Tu dia tuan-tuan, siapa tak nak berebut jadi orang kanan Tuhan? Ush, kan Firaun kan mengaku diri dia Tuhan. Jadi semua orang berebut lah nak lawan, nak menang sebab nak jadi orang kanan Tuhan. Ahli sihir pun ambil lah alat-alat sihir, tali-tali sihir tu. Ni contoh tali yang ahli sihir ambil, contoh je. Ahli sihir berdepan dengan Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir. Soalan saya, apa status Nabi Musa dengan ahli sihir? Senang cakap, musuh lah, betul tak? Status dia pun musuh lah. Musa, siapa nak baling dulu? Siapa nak start dulu? Kau dulu ke kami dulu? Kata Nabi Musa, dah kamu tanya, kamu start lah dulu. Wa bi'izzati Fir'aun, dengan kuasa dan kemegahan Fir'aun. Baling. Bila mereka baling sahaja tuan-tuan, sihir dengan mukjizat berbeza lah. Sihir, kalau tuan-tuan nak faham contoh tali ahli sihir tadi ni, bila dia baling sahaja, tali ni dia tak berubah bentuk fizikal dia. Dia tak berubah jadi ular real, ada kepala, ada. Dia tali ni dia bergerak aja. Dia bergerak-gerak je. Ni Quran yang bagi tahu. Dia bergerak macam tu je. Tapi berbeza dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Musa ambil tongkat dia, baling, tongkat tu berubah fizikal bentuk jadi ular. Itu perbezaan mukjizat dengan sihir. Boleh dapat? Okey, sambung. Lepas Nabi Musa baling saja tongkat dia jadi ular, telan habis ular-ular yang kecil ni. Habis semua ular Nabi Musa telan habis yang ahli sihir punya tadi tu. Apa yang berlaku dekat ahli sihir tuan-tuan? Semuanya sujud dekat Nabi Musa sambil kata, Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tuan-tuan jangan lupa, yang ada kat situ siapa tengah tengok? Firaun tengah tengok. Kamu semua beriman kepada Allah Tuhan Musa tanpa dapat apa-apa arahan daripada aku, tanpa dapat izin daripada aku. Tunggu ahli sihir, aku akan azab kamu, aku akan salib kamu, aku akan potong silang kamu. Potong tangan kiri, potong kaki kanan. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Bila ahli sihir dengar saja macam tu, ahli sihir kata apa? Firaun, kau nak buat apa pun kat kami buatlah. Jiwa kami milik Allah. Tu dia tuan-tuan, berani ahli sihir jawab macam tu dekat Firaun. Ayat tu dah ayat tawakal dah tu tuan-tuan. Tak buat apa pun buatlah, jiwa kami milik Allah. Jadi apa sebab ataupun punca iman ahli sihir melonjak tinggi sampai tahap tawakal kepada Allah? Sedangkan tadi dia adalah musuh Nabi Musa. Tapi macam mana iman dia terus melonjak tinggi sampai Firaun ugut pun dia kata tak apalah, buatlah, jiwa kami milik Allah. Jawapan dia ialah, Musa, siapa nak baling dulu ni? Kami nak baling dulu ke kau nak baling dulu wahai Musa? Apa tu Ustaz, tak nampak lagi lah. Dialog tu lah tuan-tuan kunci keimanan. Maksud Ustaz? Okey, tengok saya Ustaz. Sepatutnya ahli sihir tak payah tanya dekat Nabi Musa siapa nak start dulu. Dia terus ambil alat sihir, terus baling dekat Nabi Musa. Tak payah tanya dah. Kata ulama, ahli sihir beradab dan berakhlak terlebih dahulu sebelum lawan dengan Nabi Musa. Disebabkan itulah Allah Ta'ala buka kunci keimanan, tingkatkan kunci keimanan kepada ahli sihir tersebut. Sebab itulah pepatah orang tua-tua, ilmu banyak macam mana pun, hebat macam mana pun, kalau adab dan akhlak tak ada, tak guna juga. Kesimpulan dia ialah, jagalah akhlak kita, perbaikilah akhlak kita, tambah baik dalam akhlak kita, dan cubalah jadi orang yang baik walaupun kita rasa kita bukan orang yang baik. Boleh? Kunci keimanan, akhlak yang mulia. Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.